Pengendali dapur pusat yang menyediakan makanan buat para pelajar mengalu-alukan maklum balas daripada pihak sekolah, ibu bapa dan pelajar untuk memperbaiki khidmat dan mutu makanan yang disediakan. Bagi dapur pusat Wilma International yang menyediakan khidmat tersebut kepada 4 buah sekolah, mereka cuba mendapatkan maklum balas langsung daripada para pelajar. Beginilah suasana waktu rehat di kantin sekolah rendah Westview yang menggunakan model dapur pusat. Tiada lagi barisan panjang untuk membeli makanan atau minuman. Sebaliknya, para pelajar kini hanya perlu menunggu kira-kira 5 minit sahaja untuk mendapatkan set makanan mereka. Model baru ini boleh menjimat masa para pelajar pada waktu rehat. Namun begitu, ada sesetengah pelajar yang merindukan interaksi dengan para pengendali gerai kantin. Saya rindu sebab kadang-kadang saya tidak tahu apa yang diadakan, tetapi kadang-kadang makciknya boleh menolong saya. Jika saya tidak ada duit, makciknya membelanja saya dan suruh saya bayar dia esok. Dengan pengalaman berinteraksi dan pengetahuan mereka tentang cita rasa para pelajar, para pengendali gerai diharapkan boleh terus berkhidmat. Dengan pelaksanaan model dapur pusat ini, kesemua 7 gerai kantin tidak lagi beroperasi dan kami telah, walau bagaimanapun kami telah mengekalkan sebuah gerai snack ringan yang menawarkan pilihan makanan dan minuman tambahan pada para pelajar. Kami juga telah mengesyorkan para pegerai kami yang lama untuk bekerja dengan pengendali dapur pusat kini kerana mereka telah lama berkhidmat di sekolah dan ingin meneruskan perkhidmatan mereka. Pengalaman sebegini penting bagi pengendali dapur pusat seperti Wilma International yang terus berusaha mendapatkan maklum balas daripada para pelajar, ibu bapa dan pihak sekolah. Ini bagi memastikan khidmat serta mutu makanan yang disediakan untuk para pelajar menepati cita rasa mereka. We get constant feedback from the students. We speak to all the stakeholders, the parents, the students, the teachers, and we look at the food they eat and whether they finish the food to make sure that they really enjoy the food. Ini selain mengutamakan keselamatan makanan. Menurut Encik Ho, dapur pusat itu akan mula menyediakan makanan pada 4 pagi dan menggunakan bahan-bahan mentah yang segar. To keep the food safe over the whole process until recess time and until the children eat the food, we need to make sure the temperature are maintained at 60 degrees and above. In fact, for most of the time, it's 70 degrees and above. Sekarang ini, sebanyak 13 sekolah sudah menggunakan model dapur pusat.